Soalan yang paling kerap ditanya oleh pesakit kanser atau orang biasa apabila makan sayur-sayuran ialah, adakah diet vegetarian sihat? Bagi sesetengah orang, diet vegetarian boleh menjadi racun. Kepada mereka yang mempunyai salah faham, saya ingin memberikan cadangan pertama saya kepada para pesakit kanser dan mereka yang paling risau tentang makanan. Ya, hello, apa khabar? Saya Dr. Abdul Rahman. Sejak tahun 2010, saya telah memberi syarahan percuma untuk program yang dipanggil Kembara Sihatku. Adakah diet vegetarian sihat? Soalan itu tidak boleh dijawab dengan jawapan ya atau tidak yang mudah. Ini kerana cara orang mengamalkan diet vegetarian sangat pelbagai. Jika anda salah faham tentang vegetarianisme, kesihatan anda sebenarnya boleh merosot dengan teruk. Oleh itu, jika anda ingin mengamalkan diet vegetarian, anda mesti melakukannya dengan maklumat yang betul. Salah faham terbesar dalam bab vegetarianisme adalah mengenai cara kita mendapatkan sayur-sayuran. Realitinya, kita tidak boleh menanam semua sayur-sayuran yang kita perlukan sendiri, bukan? Akhirnya, kita terpaksa membeli dan memakan hasil tanaman orang lain. Masalahnya ialah produk pertanian primer yang dihasilkan di seluruh dunia ni pun sedang dikomersialkan. Secara tidak langsung, untuk menjadikan hasil tuaian kelihatan lebih menarik dan banyak berbanding yang tumbuh secara semula jadi, pelbagai jenis baja digunakan secara berlebihan. Sebagai contoh, untuk sayuran berdaun hijau seperti salad, romaine dan pelbagai lagi, untuk menjadikannya bernilai komersial, warnanya mestilah hijau gelap, daunnya besar dan saiznya juga besar. Untuk mencapai ini, baja nitrogen dan baja urea disembur dengan banyak yang pastinya akan meningkatkan nilai komersial sayuran berdaun hijau. Tetapi jika terlalu banyak baja nitrogen digunakan, sayuran itu akan mengandungi nitrat. Jumlah nitrat yang sederhana tidak membahayakan badan kita, tetapi jika kepekatan nitrat yang sangat tinggi masuk ke dalam badan untuk jangka masa yang panjang, nitrat ini akan bergabung dengan asid amino di dalam badan kita dan membentuk nitrosamina, sejenis karsinogen. Kumpulan satu, saya sendiri ada mengusahakan kebun kecil di sekolah Kembara Sihatku di Janda Baik. Apabila saya menanam timun, ada timun yang tumbuh lurus dan cantik, ada yang bengkok dan ada juga yang mempunyai benjolan di tengahnya. Oleh kerana bidang pengkhususan saya ialah analisis kimia, saya menganalisis timun yang mempunyai benjolan, yang bengkok dan yang lurus panjang dan mendapati kandungan nutrisinya adalah sama. Tetapi apa yang pengguna mahukan? Mereka hanya mahu yang kelihatan cantik dan lurus, bukan? Oleh itu, masalah pengeluaran hasil pertanian primer yang terlalu fokus untuk kelihatan menarik kepada pengguna sebenarnya merugikan pengguna itu sendiri. Pandangan atau persepsi pengguna perlu berubah terlebih dahulu, barulah petani akan berubah. Petani tidak boleh berubah sekarang. Kerana jika pengguna tidak membeli, mereka tidak akan dapat menjualnya. Betul. Jadi mengubah persepsi pengguna adalah isu yang paling mendesak. Walaupun rupanya tidak cantik, kita sepatutnya membeli dan memakan hasil yang tumbuh secara semula jadi dengan wang kita sendiri. Tetapi kita tidak tahu betapa besarnya usaha para petani untuk menghasilkan sayur-sayuran yang cantik secara buatan seolah-olah ia dihasilkan di kilang biskut. Oleh itu, walaupun anda seorang vegetarian, saya mengesyorkan agar anda memakan sayur-sayuran yang dihasilkan secara semula jadi. Sebab terbesar diet vegetarian baik untuk kesihatan ialah sayur-sayuran dan buah-buahan mengandungi pelbagai mineral dan serat makanan yang paling kaya. Ia lebih kaya berbanding bahan makanan lain. Jika anda menganalisis daging dan tulang manusia yang keras, komposisi kimianya adalah sama dengan komposisi tanah. Dan jika anda menganalisis cecair dalam badan manusia, komposisinya sama dengan air laut. Apabila manusia mati, kita kembali ke tanah. Oleh itu, semua nutrien yang diperlukan oleh manusia, semuanya berada di dalam tanah. Tetapi manusia tidak boleh memakan tanah itu. Itulah sebabnya tumbuhan wujud di bumi ini. Peranan tumbuhan adalah mudah. Ia menumbuhkan akarnya ke dalam tanah, memilih nutrien yang diperlukan oleh manusia dari tanah, memekatkannya di daun, buah atau batangnya dan menyampaikannya kepada kita. Jika anda menanam pokok epal dan pokok pir di tanah yang sama, kandungan nutrisi epal dan pir adalah berbeza. Ini bermakna semua sayur-sayuran dan buah-buahan di bumi ini berperanan memilih, memekatkan dan menyampaikan semua nutrien yang diperlukan oleh manusia dari dalam tanah. Oleh itu, sayur-sayuran dan buah-buahan adalah cara terbaik untuk membekalkan mineral, serat makanan dan semua nutrien yang diperlukan oleh tubuh manusia. Apabila pesakit kanser atau orang biasa yang sihat makan sayur-sayuran, mereka semua suka daun dan buah. Daunnya lembut dan buahnya manis serta lazat. Apabila makan sayur-sayuran, anda mesti sentiasa memakan keseluruhan sayuran tersebut, termasuk akar, batang, daun dan buahnya.
Ini tidak bermakna anda perlu makan akar, daun, batang dan buah daripada satu jenis sayuran sahaja. Maksudnya, untuk akar anda ada lobak merah, lobak putih dan banyak lagi. Bukan. Ada juga ubi bit, kemudian untuk buah ada tomato, pig, apple. Untuk daun ada romaine, salad, kale dan banyak lagi. Untuk batang pula ada sayuran berbatang. Bukan adalah baik untuk makan kesemuanya secara seimbang. Tetapi kebanyakan orang lebih banyak makan daun dan buah. Ini akan mengganggu keseimbangan nutrisi. Oleh kerana setiap bahagian mempunyai nutrien yang berbeza, anda tidak sepatutnya hanya makan daun kerana ia lembut dan hanya makan buah kerana ia lazat. Kita harus makan keseluruhan bahagian, iaitu akar, batang, daun dan buah secara seimbang. Persatuan Kanser Amerika mempunyai slogan rasmi. Jika anda makan 5 jenis sayur-sayuran atau buah-buahan berwarna setiap hari, anda tidak akan mendapat kanser. Mari kita amalkan makan sayur-sayuran dan buah-buahan 5 warna setiap hari. Sila makan akar, batang, daun dan buah secara seimbang. Rakyat Malaysia, kita suka makan dalam kuantiti yang banyak. Jadi, apa yang kita buat? Kita membuat jus sayuran dan meminumnya dengan sekali teguk. Tetapi sebenarnya, bahagian sayuran yang benar-benar baik adalah serat yang tinggal selepas membuat jus. Kita harus sentiasa makan makanan secara keseluruhan, tetapi jika anda hanya minum jus, seratnya akan dibuang. Oleh itu, adalah lebih baik untuk memotong sayuran itu dan memakannya bersama. Saya tidak mengesyorkan pengambilan jus sayuran dalam kuantiti yang banyak untuk jangka masa yang panjang, walaupun sedikit untuk sementara waktu, tidak mengapa. Sebabnya seperti yang saya sebutkan tadi, bukan sayur-sayuran bukan sahaja perlu dimakan jusnya, tetapi juga seratnya sekali. Kerana serat itulah yang mengandungi komponen-komponen baik yang sangat bagus untuk kesihatan usus kita. Tetapi sekarang, kita membuang semua serat dan hanya memerah jusnya. Kenapa? Kerana kita mahu makan dengan cepat, banyak dan mudah. Di dunia ni, tiada apa yang mudah dan baik pada masa yang sama. Jumlah pengambilan harian yang disyorkan berbeza bagi setiap individu, tetapi cara terbaik yang saya cadangkan ialah jumlah sayuran yang anda boleh kunyah dan makan dengan mulut anda adalah jumlah yang paling sesuai untuk badan anda. Sebagai contoh, kepada para penonton yang sedang menonton rancangan ini, berapa biji apple yang boleh anda makan dalam satu masa? Anda tidak boleh makan 2 atau 3 biji sekaligus. Berapa banyak salad yang boleh anda makan? Maksudnya, jumlah yang anda boleh makan dengan mengunyahnya perlahan-lahan sudah mencukupi. Jika anda membuat jus, anda mungkin akan makan lebih banyak. Akhirnya, pengambilan berlebihan bukanlah satu kaedah yang baik. Jadi, makan sedikit demi sedikit setiap hari dengan mengunyahnya. Isikan perut anda dengan sayur-sayuran terlebih dahulu, kemudian barulah makan nasi. Saya rasa itu adalah cara pemakanan yang sangat sihat. Jika kita menganggap makanan tanpa haba sebagai makanan mentah dan makanan yang dimasak sebagai makanan yang dimasak, perbezaan terbesar antara makanan mentah dan makanan yang dimasak ialah kebolehhadaman. Makanan mentah sukar untuk dihadam. Makanan yang dimasak pula telah dipanaskan untuk memecahkan dinding selnya supaya mudah dihadam. Jadi individu perlu memilih sendiri. Orang yang sukar menghadam makanan harus memilih makanan yang dimasak, manakala orang yang mudah menghadam boleh memilih makanan mentah. Jika pencernaan saya tidak baik, tidak perlu memaksa diri untuk makan makanan mentah. Kerana makanan yang tidak dapat dihadam dengan baik akan menjadi racun, bukan? Jadi sama ada makanan mentah atau dimasak, anda harus memilih berdasarkan keupayaan penghadaman anda. Tidak semestinya anda perlu makan makanan mentah. Adalah lebih baik untuk memikirkan semula perkara ini. Ada yang mengatakan bahawa memasak sayur-sayuran akan menghilangkan nutriennya, ada betulnya dan ada salahnya. Dalam kes ini, kukuslah sayur-sayuran itu sedikit. Jangan rebus, cukup dengan mengukusnya sedikit dan dari segi nutrisi tidak akan ada sebarang masalah. Bagi pesakit kanser, memakan makanan mentah boleh menimbulkan kebimbangan mengenai keracunan makanan, jadi jangan rebus terlalu lama, cukuplah dengan mengukusnya sedikit. Ini juga merupakan cara yang baik untuk mengambil nutrien daripada sayur-sayuran. Seperti yang ramai sedia maklum, apabila seseorang mengalami sembelit, mereka akan terus memulakan diet vegetarian. Tetapi bagi mereka yang mengalami sembelit, jika mereka terus beralih kepada diet vegetarian, sembelit mereka akan menjadi lebih teruk. Ini kerana serat makanan yang terkandung dalam sayur-sayuran kebanyakannya adalah serat tidak larut. Ia adalah serat seperti jaring yang tidak larut dalam air. Sebenarnya, jika terlalu banyak serat tidak larut masuk ke dalam badan, ia akan menyebabkan gumpalan yang lebih teruk bagi penghidap sembelit.
Jadi bagi mereka yang mengalami sembelit, walaupun mereka memerlukan sedikit serat tidak larut, mereka sebenarnya lebih memerlukan serat larut. Serat larut kebanyakannya terdapat dalam bijirin. Oleh itu, mereka yang mengalami sembelit sepatutnya makan lebih banyak nasi atau roti bersama sayur-sayuran. Jika hanya makan sayur-sayuran, sembelit akan menjadi lebih teruk. Masalahnya, apabila hanya bercakap tentang diet vegetarian, nutrien yang kurang adalah seperti vitamin B12, lemak, protein dan beberapa komponen lain. Oleh itu, walaupun bagi seorang vegan, mereka perlu memberi perhatian khusus kepada vitamin B12. Ini kerana tanpa pengambilan vitamin B12, zat besi tidak dapat diserap oleh badan dari perut yang boleh menyebabkan pelbagai masalah serius. Jadi saya mengesyorkan agar diet vegetarian juga diamalkan dengan bijak dan pengetahuan yang betul untuk menjadi diet vegetarian yang lengkap. Secara umumnya, bagi mereka yang berat badannya terus menurun apabila mengamalkan diet vegetarian, dan penurunan itu bukan pada lemak seperti di perut, tetapi pada otot bicep, tricep dan paha yang menjadi lembik, adalah lebih baik untuk menghentikan diet vegetarian buat sementara waktu. Ini kerana dalam tubuh manusia, sumber tenaga kecemasan adalah lemak, tetapi apabila protein mula digunakan sebagai sumber tenaga selepas lemak, ia menandakan anda sudah memasuki peringkat malnutrisi. Jadi tidak wajar untuk terus mengamalkan diet vegetarian yang kononnya baik tanpa membekalkan nutrien yang mencukupi sehingga protein mula diuraikan. Bukan. Oleh itu, jika berat badan terus menurun selama beberapa bulan dan yang hilang adalah jisim otot, adalah lebih baik untuk menghentikan diet vegetarian. Secara peribadi, jika bercakap tentang diet saya lebih cenderung kepada vegetarian. Tetapi saya bukan seorang vegan. Jika ada kesempatan, saya mungkin makan daging, tetapi saya tidak gemar makan daging. Bagi mereka yang makan daging, mereka mengatakan protein terkandung di dalam daging. Tetapi protein bukan hanya terdapat dalam daging. Kacang yang kita gemari, brokoli, semua sayur-sayuran, beras perang dan beras putih, semuanya mengandungi protein. Protein tidak hanya ada dalam daging. Daripada protein haiwan, kita boleh memilih protein tumbuhan. Daripada mengambil pendirian ekstrim seperti diet vegetarian lebih baik atau diet carnivore lebih baik, adalah lebih baik untuk makan secara seimbang. Pastikan semua nutrien yang saya perlukan masuk ke dalam badan saya melalui semua jenis makanan. Dan saya paling mengesyorkan makan dalam kuantiti yang sedikit bersedahar. Pada masa ini, di negara kita terdapat terlalu banyak maklumat mengenai makanan, terlalu banyak rawat khas dan resipi rahsia. Secara peribadi, di Sekolah Kembara Sihatku, saya secara terbuka mengisytiharkan bahawa tiada rawatan khas atau resipi rahsia. Tiada rawatan khas dan resipi rahsia. Sebaliknya, yang ada ialah keseimbangan. Jika kita mendekati apa-apa jenis makanan dengan pendekatan pemakanan seimbang, maka apa jua makanan boleh menjadi makanan yang membantu meningkatkan kesihatan tubuh badan. Perkara yang paling teruk ialah makan secara memilih, iaitu berat sebelah kepada satu jenis makanan atau mengambil makanan pekat dalam kuantiti yang banyak untuk jangka masa yang panjang. Saya sangat mengesyorkan agar anda mengelakkan perkara ini. Makanlah secara pelbagai dalam kuantiti yang sedikit dan perlahan-lahan. Ini adalah kandungan program pendidikan dan amali di Sekolah Kembara Sihatku. Sama ada sayur-sayuran, nasi atau apa jua makanan, sentiasa ingat bahawa makanan yang masuk melalui mulut akan menjadi ubat jika ia dapat dihadam dan menjadi racun jika tidak dapat dihadam. Kepada para pesakit kanser dan mereka yang paling risau tentang makanan, perkara pertama yang saya paling syorkan ialah makanan yang mudah dihadam. Makanan yang ditapai fermentasi adalah makanan yang paling mudah dihadam. Jadi jika anda mula memilih dan makan makanan yang ditapai sedikit demi sedikit mulai sekarang, saya yakin kesihatan anda akan menjadi lebih baik. Pertama, makanlah secara keseluruhan. Makan akar, daun, batang dan buah. Kedua, makanlah sebanyak yang anda boleh kunyah di dalam mulut. Ketiga, jika anda sukar menghadam, kukuslah makanan anda. Demikianlah ringkasan saya mengenai cara memakan sayur-sayuran. Ini adalah soalan yang sering ditanya oleh pesakit kanser. Adakah baik atau tidak baik untuk minum secawan kopi sehari? Soalannya ialah sama ada ia baik atau tidak untuk kesihatan. Bukan. Mana yang lebih baik? Yang beraroma kacang, yang manis, yang masam? Saya telah mengkaji kopi selama hampir 10 tahun. Dari tahun 2014 hingga 2017, selama 3 tahun saya menerima geran daripada kerajaan untuk menjalankan penyelidikan menganalisis bahan karsinogen dalam semua kopi komersial yang dijual di pasaran. Pada masa itu, saya tidak minum kopi, tetapi selepas menganalisisnya, saya sedikit hairan
Mengapa kopi komersial yang saya analisis dan didapati mengandungi karsinogen masih diedarkan tanpa sebarang isu? Perkara itu membuatkan saya agak tertanya-tanya. Sejak itulah kajian saya mengenai kopi benar-benar bermula. Masalahnya ialah isu bahan karsinogen dalam kopi. Kopi itu sendiri bukan karsinogen. Bahan karsinogen terhasil akibat pengurusan yang tidak betul. Pertama, semasa proses pengedaran atau penyimpanan biji kopi mentah, kopi adalah produk pertanian, bukan? Jika produk pertanian disimpan di tempat yang panas dan lembap, kulat akan tumbuh. Kulat ochratoxin A ini adalah karsinogen, kumpulan satu. Ia adalah bahan yang sangat unik yang menyebabkan kanser hati. Jadi persoalan sama ada terdapat bahan karsinogen dalam kopi adalah sangat penting, bukan? Toksin kulat tidak akan hilang walaupun pada suhu tinggi. Kemunculan bahan karsinogen semasa pemanggangan kopi telah dibuktikan secara saintifik. Apabila kopi dipanggang dengan kuat, ia mengandungi banyak minyak, dan jika minyak itu terbakar dengan banyak karsinogen, kumpulan satu yang dipanggil benzopirena akan terhasil. Semua aroma dan rasa kopi yang kita kenali sebenarnya terhasil semasa proses pemanggangan. Lihatlah biji kopi mentah. Ia tidak mempunyai sebarang rasa. Ia malah berbau hanyir. Tetapi semasa proses pemanggangan inilah aroma dan rasa kopi terhasil. Dan dalam proses itu, bahan karsinogen juga terbentuk. Bergantung pada cara ia dipanggang, jumlah karsinogen yang terhasil boleh menjadi sangat besar atau tiada langsung. Apa yang saya katakan sekarang adalah berdasarkan analisis selama 3 tahun ke atas, semua jenis kopi komersial yang dijual di pasaran, kopi tin, kopi campuran, kopi dari kafe biasa, termasuk biji kopi, hasilnya terdapat banyak kopi yang mengandungi sejumlah besar karsinogen yang masih diedarkan pada masa ini. Pada masa ini, pengguna sebenarnya tidak mempunyai cara untuk menangani isu bahan karsinogen ini. Tiada cara untuk pengguna membezakannya. Akhirnya, pengeluar kopi, industri kopi dan pakar kopi perlu mengurus dan mengedarkan biji kopi mentah dengan betul. Kedua, apabila memanggang biji kopi, jangan hanya fokus pada rasa dan aroma, tetapi mereka perlu mengkaji kaedah pemanggangan yang menghasilkan jumlah karsinogen yang paling sedikit. Namun, pada pandangan saya dan berdasarkan apa yang saya dengar, industri kopi nampaknya tidak begitu berminat. Saya telah cuba memujuk industri kopi di sekeliling saya, tetapi apabila saya tidak berjaya, saya membeli mesin pemanggang sendiri yang berharga puluhan ribu ringgit. Saya telah memanggang kopi sendiri selama lebih dari 7 tahun sekarang. Berdasarkan pengalaman saya mendapati ada cara untuk menghasilkan kopi sihat dengan jumlah karsinogen paling sedikit tanpa perlu mengorbankan rasa dan aroma. Oleh kerana kaedah itu wujud, saya berharap industri kopi dan pakar lain akan berusaha ke arah itu. Setiap kali isu ini dibangkitkan, perbincangan akan beralih kepada jumlah pengambilan. Mengenai akrilamida, karsinogen yang terhasil semasa pemanggangan, ada yang mengatakan anda perlu minum beberapa kilogram sehari untuk terkesan. Masalahnya, akrilamida bukan sahaja terdapat dalam kopi. Ia juga terdapat dalam bijirin sarapan, biskut, roti dan kentang goreng. Hampir semua makanan segera yang kita makan. Biasanya, orang yang minum kopi juga banyak makan kentang goreng, bijirin sarapan dan biskut. Tiada siapa yang tahu berapa jumlah keseluruhan yang masuk ke dalam badan. Oleh itu, usaha untuk mengurangkan pengambilan karsinogen dalam kopi ke tahap minimum adalah perlu, bukan? Kita tidak hanya minum kopi saja. Kita tidak tahu berapa jumlah keseluruhan yang masuk melalui semua makanan. Jadi isunya bukan sama ada boleh minum 100 cawan atau 200 cawan sehari. Yang lebih penting ialah usaha untuk mengurangkannya sebanyak mungkin. Ini adalah soalan yang paling kerap saya terima, terutamanya daripada pesakit kanser. Adakah baik atau tidak untuk minum secawan kopi sehari? Berdasarkan analisis saya terhadap kopi komersial di pasaran, ada yang mengandungi banyak karsinogen dan ada yang tidak. Sebenarnya, bagi pesakit kanser, minum secawan kopi sehari tidak menjadi masalah besar. Tetapi saya tidak boleh dengan yakin mengatakan minumlah kopi yang mungkin mengandungi karsinogen. Oleh itu, jika anda mempunyai penyakit, contohnya pesakit kanser sekalipun, saya berpendapat tidak ada masalah untuk menikmati aroma secawan kopi yang dicairkan. Secawan kopi yang dicairkan tidak akan mendatangkan masalah. Sama ada kopi sejuk atau panas, ia adalah pilihan peribadi. Seperti yang anda tahu, budaya ais americano walaupun sejuk, beku sangat popular. Boleh dikatakan negara kita adalah antara negara yang paling banyak meminum kopi sejuk walaupun pada musim sejuk. Minum 1 atau 2 cawan kopi ais pada musim panas tidak menjadi masalah, tetapi saya tidak mengesyorkan minum kopi ais masa musim sejuk. Ini kerana apabila kopi ais masuk ke dalam badan kita, ia akan menurunkan suhu badan secara keseluruhan.
Apabila suhu badan menurun, sistem imun pasti akan lemah. Apabila sistem imun lemah, ia adalah permulaan kepada semua penyakit dari selesema hingga kanser. Jadi, saya rasa tidak mengapa minum 1 atau 2 cawan Americano Ice pada musim panas, tetapi meminum Americano Ice walaupun pada musim sejuk dan terus mengambil makanan sejuk adalah tabiat yang sangat buruk dan perlu diubah. Rasa kopi yang asli dan tradisional sepatutnya mempunyai rasa kekacang dan manis. Sebagai tindak balas kepada ini, kopi dengan rasa masam mula menjadi popular. Begini ceritanya, anda boleh faham seperti ini. Di antara apple di negara kita, ada apple seperti Fuji dan ada juga apple hijau. Apple hijau sangat masam manis, manakala apple Fuji manis. Bukan? Jadi walaupun ia buah apple yang sama, bergantung pada varietinya, ada variety yang lebih masam dan ada yang lebih manis. Begitu juga dengan kopi. Bergantung pada kawasan dan variety, ada kopi yang lebih masam dan ada yang lebih manis. Oleh itu, ini bukan soal mana yang lebih baik, tetapi memilih kopi berdasarkan cita rasa. Masalahnya, kopi yang mempunyai rasa masam ini kebanyakannya mengandungi asid organik. Asid organik ini akan meruap dan hilang jika dipanggang pada suhu tinggi. Oleh itu, kopi yang mempunyai rasa masam semuanya perlu dipanggang secara ringan. Setengah orang berkata, kami memanggang kopi kami dengan sangat ringan. Jadi kopi kami mempunyai rasa masam dan tiada bahan karsinogen. Tetapi sebenarnya, kopi jenis itu menghasilkan lebih banyak akrilamida karsinogen, kumpulan 2. Semakin ringan anda memanggang, semakin tinggi kebarangkalian karsinogen akrilamida akan terhasil. Oleh itu, saya rasa anda tidak perlu terlalu fokus pada kopi yang hanya mempunyai rasa masam. Seharusnya kopi itu dipanggang supaya ia mempunyai sedikit rasa masam sambil mengandungi jumlah karsinogen yang paling sedikit. Tetapi nampaknya mereka tidak banyak membuat kajian mengenainya pada masa ini. Walaupun saya bukan seorang pakar, setelah memanggang kopi selama 7 tahun, saya dapati adalah mungkin untuk memanggang kopi yang mempunyai rasa masam tetapi sehat tanpa karsinogen atau dengan jumlah karsinogen yang minimum. Saya harap mereka akan membuat kajian mengenainya. Secara peribadi, saya lebih mengesyorkan kopi yang sihat dan tradisional, iaitu yang mempunyai rasa kekacang dan manis. Kopi mempunyai 2 sisi. Kopi mengandungi kafein, jadi ia adalah sejenis perangsang. Apabila saya letih atau tidak dapat menumpukan perhatian, kafein membantu saya untuk lebih fokus dan berjaga. Masalahnya, jika mengambil terlalu banyak kafein, ia boleh menyebabkan ketagihan. Kedua, kafein membuatkan anda berjaga, tetapi ia menipu anda untuk berfikir bahawa anda tidak letih. Ia tidak menghilangkan keletihan. Jadi, pengambilan kopi secara berterusan tidak baik. Pada masa lalu, kafein diekstrak daripada kopi menggunakan kaedah kimia yang sangat tidak baik. Tetapi sekarang, kafein diekstrak daripada biji kopi mentah menggunakan kaedah yang agak selamat. Oleh itu, bagi mereka yang bimbang tentang kafein tetapi ingin menikmati aroma kopi, saya mengesyorkan kopi tanpa kafein decaf. Ini kerana dengan teknologi hari ini, kadar penyingkiran kafein biasanya sangat tinggi, antara 95 hingga 99%. Jadi jika anda ingin menikmati aroma kopi dengan kesan kafein yang minimum, saya mengesyorkan kopi tanpa kafein. Seterusnya, kita semua tahu bahawa bahan antioksidan seperti polifenol baik untuk fungsi kognitif, bukan? Tetapi polifenol bukan hanya terdapat dalam kopi. Semua jenis sayur-sayuran dan buah-buahan berwarna mengandungi polifenol. Komponen dalam coklat juga mengandungi polifenol, sejenis antioksidan. Komponen dalam beri biru, apel, strawberry dan pelbagai sayur-sayuran serta buah-buahan berwarna semuanya mempunyai polifenol. Oleh itu, saya rasa kita tidak boleh mengatakan bahawa hanya polifenol dalam kopi yang baik. Terutamanya, salah satu komponen polifenol yang paling banyak dalam kopi ialah asid klorogenik. Pernah satu ketika, ia dikatakan baik untuk diet, jadi ada orang yang mengambil asid klorogenik secara berasingan. Jangan terlalu memberi penekanan pada aspek polifenol dalam kopi. Mencegah kanser dengan kopi rasanya agak keterlaluan. Mencegah kanser dengan kopi rasanya tidak begitu. Kopi harus dilihat sebagai salah satu jenis makanan yang digemari oleh sesetengah orang. Mengaitkannya sehingga ke tahap mencegah kanser adalah satu keterlaluan. Mengenai secawan kopi sehari baik untuk kesihatan, saya secara peribadi berpendapat bahawa kesannya lebih kepada psikologi. Ketenangan psikologi dan kesan positif yang timbul dalam badan apabila menghidu aromanya boleh berlaku. Jadi saya melihatnya secara positif. Siapa yang patut mengelak kopi? Pertama, orang yang tidak boleh tidur malam, sudah tentu.
Kedua, orang yang mengalami asid berlebihan dan sering merasa masam di tekak selepas makan seperti reflux asid. Orang yang terlalu sensitif. Bagi mereka ini adalah lebih baik untuk mengelak kopi. Tetapi daripada melarang sepenuhnya, menikmati aromanya dalam kuantiti yang sedikit dan cair tidak mengapa, tetapi pengambilan berlebihan tidak baik. Maksud kopi menyebabkan nutrien hilang adalah kerana kafein mempunyai kesan diuretik. Selepas minum kopi, anda akan cepat rasa hendak ke tandas untuk membuang air kecil. Anda tidak perlu risau tentang kehilangan nutrien selepas minum kopi, tetapi kerana air hilang dari badan, adalah baik untuk mengambil air secukupnya. Berdasarkan pengalaman saya mengkaji dan memanggang kopi sendiri selama 7,8 tahun ini, saya ingin katakan bahawa jika anda menikmati secawan atau 2 cawan kopi yang dicairkan sehari, anda tidak perlu terlalu risau. Tetapi jika anda seorang yang minum banyak kopi, katakan 3, 4 atau 5 cawan sehari, maka anda perlu mula memberi perhatian kepada perkara asas seperti karsinogen dari toksin kulat, karsinogen dari proses pemanggangan, sisa racun perosak, dan logam berat. Ini kerana jumlah yang anda ambil adalah banyak. Pihak berkuasa makanan mempunyai garis panduan untuk toksin kulat seperti ochratoxin A. Peraturan mengenai karsinogen yang terhasil semasa pemanggangan telah ditetapkan secara undang-undang 3 tahun lalu pada tahun 2021. Selepas undang-undang itu ditetapkan, ia tidak dikuatkuasakan dengan ketat sehingga kini, jadi orang ramai bertindak seolah-olah undang-undang itu tidak wujud. Sebagai contoh, head laju di lebuh raya adalah 110 km J, bukan. Tetapi jika tiada kamera pengawasan, berapa laju anda akan pandu? Ini kerana undang-undang tidak dikuatkuasakan dengan tegas. Jadi pada masa ini, orang ramai tidak mengambil peduli seolah-olah tiada undang-undang. Persoalannya ialah berapa banyak kamera yang akan dipasang di lebuh raya. Itu adalah soal dasar kerajaan, tetapi sebelum itu, saya berpendapat bahawa industri kopi sendiri harus bertindak. Memandangkan undang-undang sudah ada, mereka harus mematuhinya secara sukarela dan mempunyai kewajipan untuk menyediakan kopi dengan karsinogen paling sedikit kepada pengguna tanpa mengorbankan rasa dan aroma. Saya terus mencadangkan perkara ini, tetapi nampaknya mereka tidak begitu mendengar. Terutamanya rakyat Malaysia, jumlah pengambilan kopi kita hampir yang tertinggi di dunia dan semakin meningkat. Jadi sudah tiba masanya pengguna menuntut agar industri kopi menerima dan melaksanakan sistem pengurusan kualiti supaya pengguna boleh minum kopi dengan selamat dan tenang. Nasi campur bijirin sememangnya sihat kerana ia adalah hidangan seimbang yang mengandungi pelbagai nutrien berbanding nasi putih biasa. Tetapi itu sahaja yang mereka tahu. Apa yang mereka tidak tahu? Selama ini mereka hanya mengambil berat tentang sama ada ia sihat. Mereka langsung tidak mempunyai pengetahuan sama ada nasi campur bijirin yang sihat itu menjadi ubat atau racun apabila masuk ke dalam badan mereka. Apa yang lebih menyedihkan ialah nasi campur bijirin boleh menjadi racun. Muzik. Ya, apabila bercakap tentang nasi campur bijirin, soalan yang paling kerap ditanya ialah, adakah ini sihat atau tidak? Apabila beras perang dikisar, ia menjadi beras putih. Jika kita menganalisis nutrisi beras perang dan menganggapnya 100, beras putih hanya 5. 95% telah dibuang untuk membuat beras putih, jadi dari segi nutrisi, beras putih hampir tiada apa-apa. Kelebihannya ialah ia lembut dan sedap dimakan, tetapi kerana 95% nutrisinya telah dibuang, beras putih sangat tidak baik dari segi nutrisi. Tambahan pula, jika beras putih direndam dalam air atau ditanam di tanah, ia akan busuk. Tetapi jika beras perang ditanam di tanah, ia akan bercambah. Dari segi daya hidup, perbezaannya adalah 100 berbanding 0. Secara kimia atau dari segi daya hidup, ia tidak dapat dibandingkan dengan beras perang. Salah satu sebab utama ia dimakan sejak zaman dahulu adalah kerana di negara kita yang mempunyai banyak kawasan pergunungan dan kurang sawah padi, padi tidak dapat ditanam, bukan? Kerana tiada padi, mereka banyak makan nasi bijirin lain seperti jagung atau kacang. Jadi siapa yang makan nasi putih sejak zaman dahulu? Orang kaya, tuan tanah. Manakala hamba abdi kebanyakannya makan nasi barli, nasi jagung atau nasi campur bijirin. Tetapi yang lebih menarik ialah orang-orang kaya yang banyak makan nasi putih kebanyakannya menghidap diabetes apabila mereka tua. Manakala hamba abdi yang banyak makan nasi campur bijirin dan bekerja keras, hidup dengan sihat dan cergas. Sungguh satu pemandangan yang kontras, bukan? Kelebihan terbesar nasi campur bijirin dari segi nutrisi ialah ia mengandungi pelbagai jenis nutrien secara seimbang. Apabila hanya makan nasi, hanya nutrien dari beras yang masuk,
Tetapi nasi campur bijirin mengandungi pelbagai jenis bijirin, jadi kelebihannya ialah pelbagai nutrien yang berbeza masuk ke dalam badan dalam kuantiti yang banyak, bukan? Begitu juga dengan pesakit kanser. Makanan untuk semua sel, termasuk sel kanser, adalah glukosa. Sebab mengapa mereka banyak makan nasi campur bijirin perang adalah kerana ia menaikkan paras glukosa dalam darah secara perlahan-lahan, jadi ia dilihat sebagai positif. Nasi campur bijirin sememangnya sihat kerana ia adalah hidangan seimbang yang mengandungi pelbagai nutrien berbanding nasi putih biasa. Tetapi itu sahaja yang mereka tahu. Apa yang mereka tidak tahu? Nasi campur bijirin secara amnya sukar untuk dihadam, jadi nasi campur bijirin yang tidak dapat dihadam adalah racun. Selama ini, mereka hanya mengambil berat tentang sama ada ia sihat. Mereka langsung tidak mempunyai pengetahuan sama ada nasi campur bijirin yang sihat itu menjadi ubat atau racun apabila masuk ke dalam badan mereka. Walau betapa sihat pun nasi campur bijirin, jika ia dimakan dengan cara yang tidak dapat dihadam, ia adalah racun. Jadi saya cadangkan anda makan nasi campur bijirin, tetapi saya melarang sama sekali memakannya dengan cara yang tidak dapat dihadam. Ini kerana dalam tubuh manusia, apabila kita makan makanan melalui mulut, hanya ada dua laluan. Satu ialah ia dihadam dan diserap ke dalam badan kita. Satu lagi ialah ia tidak dihadam, terus ke usus besar dan membusuk selama 1 atau 2 hari sehingga ia keluar sebagai najis menjadi racun. Jadi, apa jua makanan jika ia dimakan dengan cara yang tidak dapat dihadam semuanya menjadi racun? Ia hanya akan menjadi ubat jika ia dimakan dengan cara yang dapat dihadam. Tetapi nasi campur bijirin yang anda gemari sekarang adalah makanan yang sukar dihadam. Dan jika anda memakannya dengan cara yang tidak dapat dihadam, ia menjadi makanan yang beracun. Sebagai contoh begini, terdapat 194 negara yang menjadi ahli PBB. Di manakah kedudukan negara kita dari segi jumlah pesakit kanser kolorektal? Pada masa ini terdapat 45 pesakit kanser kolorektal bagi setiap 100,000 penduduk. Di antara 194 negara di dunia, kita menduduki tempat pertama. Apa? Negara dengan kesihatan usus yang paling teruk ialah Korea. Konteks ditukar kepada Malaysia sebagai amaran. Pasti ada puncanya. Punca pertama dari segi makanan ialah pengambilan daging yang berlebihan. Kedua, dari segi tabiat ialah banyak makan makanan yang tidak dapat dihadam. Disebabkan dua punca ini, kita menjadi negara nombor 1 di dunia untuk pesakit kanser kolorektal. Dan yang lebih menyedihkan, jumlah pesakit kanser kolorektal di kalangan orang muda berusia 20-an, 30-an dan 40-an juga adalah yang tertinggi di dunia. Tertinggi di dunia. Ini sangat serius. Bagi pesakit kanser, makan nasi campur bijirin adalah lebih baik dari segi nutrisi. Tetapi masalahnya ialah selepas makan, perut akan rasa kembung dan tidak hadam. Kedua, ciri-ciri orang yang tidak dapat menghadam makanan dengan baik ialah bau kentut atau najis mereka sentiasa busuk dan tajam. Dan terdapat banyak gas dalam usus. Ini adalah tanda-tanda pencernaan yang tidak baik. Cara yang betul untuk makan nasi campur bijirin sebenarnya sangat mudah, tetapi kita sering memandang ringan perkara ini. Komponen utama dalam bijirin seperti beras perang adalah karbohidrat. Apabila karbohidrat masuk ke dalam badan kita dan dihadam serta diserap, ia memerlukan enzim pemecah karbohidrat iaitu amilase. Enzim ini hampir tidak dihasilkan di dalam perut dan hanya terdapat di dalam air liur. Bilakah air liur keluar? Apabila kita mengunyah, bukan? Rakyat negara kita untuk melepaskan diri dari kelaparan dan mencapai kejayaan dengan cepat telah mengabaikan waktu makan. Kenapa? Kerana mereka perlu makan dengan cepat untuk pergi mencari rezeki dan anak-anak perlu makan dengan cepat untuk pergi ke kelas tuition dan mendapat markah lebih untuk masuk ke universiti yang baik. Semua orang makan dengan cepat. Apabila makan dengan cepat, tidak banyak air liur yang terhasil. Makanan yang tidak mengandungi air liur akan masuk ke dalam usus tanpa dapat dihadam dan diserap, lalu ia akan membusuk di dalam usus sehingga keluar sebagai najis. Jadi apabila makan nasi campur bijirin, perkara pertama yang perlu dilakukan ialah apa? Anda perlu mengunyahnya. Anda perlu mengunyahnya perlahan-lahan. Jika anda tidak yakin boleh mengunyah nasi campur bijirin dengan perlahan, maka saya tidak mengesyorkannya kerana ia akan menjadi racun. Berapa perlahan itu berbeza bagi setiap orang. Tetapi di sekolah kembara sihatku yang saya jalankan, sekurang-kurangnya nasi perlu dikunyah sekitar 50 kali. Sekitar 50 kali. Kerana komponen utama nasi campur bijirin adalah karbohidrat, anda perlu banyak mengunyah untuk merembeskan amilase, enzim yang memecahkan karbohidrat. Jadi mengunyah banyak.
Antara 30 hingga 50 kali adalah satu-satunya cara untuk menjadikan nasi campur bijirin sebagai ubat. Oleh itu sila kunyah perlahan-lahan dan jadikan ia sebagai ubat. Bagi sesiapa yang menonton rancangan ini dan berkata, saya tidak boleh kunyah 50 kali walau apa pun, cubalah antara 30 hingga 50 kali. Serta-merta seperti yang saya katakan tadi, bau kentut dan najis anda akan mula hilang, gas akan berkurangan dan anda akan rasa kenyang lebih awal walaupun makan sedikit. Jika anda makan perlahan-lahan, jumlah nasi yang anda makan akan berkurangan. Sebaliknya, jumlah nasi yang berkurangan boleh membantu dalam diet. Biasanya, sensor kenyang di perut kita akan diaktifkan kira-kira 10 hingga 15 minit selepas kita mula makan. Jadi, orang yang biasanya habis makan dalam masa kurang dari 10 minit sebelum sensor itu diaktifkan adalah orang yang cenderung untuk menjadi gemuk. Kerana sensor kenyang mengambil masa 10 hingga 15 minit untuk diaktifkan, jika anda makan perlahan-lahan selama 10 hingga 15 minit, anda tidak akan boleh makan banyak walaupun anda mahu. Jadi sensor kenyang itu diaktifkan selepas 15 minit. Cuba makan perlahan-lahan, anda akan rasa kenyang walaupun dengan kuantiti yang sedikit. Dan semua nasi campur bijirin yang anda makan akan menjadi ubat, bukan racun. Jika anda melihat di internet, saya juga telah melihat banyak rancangan seperti itu. Ada perbincangan sama ada lebih baik makan buah sebelum atau selepas makan atau sebelum atau selepas nasi. Ceritanya begini, sama ada anda pesakit kanser atau pesakit diabetes, anda perlu mengurangkan pengambilan glukosa semasa makan, bukan? Untuk berbuat demikian, oleh kerana sensor kenyang diaktifkan apabila perut sudah 2/3 penuh, adalah lebih baik untuk mengisi bahagian bawah dengan sayur-sayuran atau salad terlebih dahulu dan kemudian mengisi bahagian atas dengan karbohidrat. Ini adalah cara untuk mengurangkan pengambilan karbohidrat. Jika anda mula dengan nasi, nasi akan mengisi perut dari bawah ke atas dan kemungkinan besar pengambilan karbohidrat akan menjadi lebih banyak. Oleh itu, bagi pesakit diabetes dan pesakit kanser adalah lebih baik untuk makan sayur-sayuran dan salad terlebih dahulu, kemudian barulah makan beras perang atau nasi campur bijirin sehingga mencapai paras 2/3 perut dengan makan secara perlahan-lahan agar sensor diaktifkan. Kemudian, ada juga perbincangan sama ada lebih baik makan buah dahulu atau kemudian. Itu tidak begitu penting. Kerana apabila kita makan apa-apa, katakan kita makan sarapan. Selepas makan sarapan, semua makanan akan masuk ke dalam perut kita dan perut kita akan menguncup di bahagian atas dan bawah. Perut akan menggaul dan menghadam makanan di dalamnya selama 2 jam. Jadi dalam masa 2 jam tu semua makanan yang dimakan akan digaul bersama. Jadi sama ada anda makan buah sebelum makan nasi atau selepas makan nasi, selagi ia dimakan dalam tempoh 2 jam, ia akan digaul dan dihadam bersama. Adakah ia akan membuat perbezaan makanan yang dimakan dalam tempoh 2 jam sama ada sebelum atau selepas makan utama, semuanya akan dihadam bersama di dalam perut. Jadi anda tidak perlu terlalu risau tentang perkara itu. Pesakit diabetes nampaknya tahu banyak resipi rahsia. Sebagai contoh, saya tidak tahu dari mana mereka mendengarnya, tetapi mereka banyak mendengar tentang kanji tahan resistant start. Kanji tahan bermaksud apabila memasak nasi, jika anda menambah sedikit minyak zaitun atau minyak lain, memasak nasi itu dan kemudian menyejukkannya di dalam peti sejuk, paras gula dalam darah akan menurun sedikit. Itu adalah benar. Jika anda menambah minyak zaitun, memasak nasi dan kemudian menyejukkannya, struktur karbohidrat akan berubah sedikit menjadi struktur yang sukar dihadam. Jadi, katakan anda makan 100 gram nasi itu dan hanya 50 gram yang diuraikan, itulah sebabnya pesakit diabetes suka kanji tahan. Tetapi masalahnya, kemana perginya 50 gram yang tidak dihadam daripada 100 gram itu? Ia akan terus ke usus besar, bukan? Maka ia akan menjadi faktor yang memburukkan lagi keadaan usus besar. Jadi itu bukan sekadar cara untuk tidak menaikkan gula dalam darah, tetapi juga cara yang memburukkan lagi keadaan usus besar. Daripada awal makan sahaja 50 gram sudah cukup. Tetapi mereka makan 100 gram dan mencuba pelbagai cara untuk hanya menaikkan gula sebanyak 50 gram. Tiada cara seperti itu. Untuk mengawal gula dalam darah, anda mesti mengurangkan pengambilan karbohidrat. Kanji tahan tidak begitu positif untuk pesakit diabetes. Secara jangka pendek, ia mungkin tidak menaikkan gula dalam darah dengan banyak. Tetapi secara jangka panjang, ia boleh menjadi punca yang merosakkan kesihatan usus. Secara amnya, saya tahu ramai orang mengambil produk yang dipanggil enzim. Tetapi salah satu salah faham ialah enzim bukanlah nutrien. Enzim adalah pemangkin yang diperlukan untuk membuat nutrien.
Sebagai contoh, jika kita hendak membuat air beras manis sikria, kita bermula dengan apa? Kita bermula dengan nasi pulut yang dikukus. Kemudian kita tambah apa? Kita tambah barley. Kemudian karbohidrat dalam nasi pulut itu bertukar menjadi glukosa dan menjadi air beras manis. Dalam kes ini, apakah enzimnya? Barley adalah enzimnya. Akhirnya, produk enzim ini kebanyakannya mengandungi enzim pencernaan seperti amilase yang memecahkan karbohidrat, protease yang memecahkan protein, dan lipase yang memecahkan lemak. Tetapi ramai orang menganggap enzim ini sebagai nutrien dan memakannya. Jika anda makan nasi campur bijirin dan sukar menghadamnya, anda boleh mendapatkan sedikit bantuan daripada enzim ini, tetapi anda tidak sepatutnya mengambilnya setiap hari. Saya tidak mengesyorkan pengambilannya setiap hari. Terutamanya enzim yang menapaikan bijirin ini, walaupun ia baik untuk membantu penghadaman apabila diperlukan, jika anda mengambilnya setiap hari, jumlah enzim pencernaan yang dihasilkan oleh badan anda sendiri akan berkurangan, bukan? Jadi saya tidak mengesyorkan anda terlalu taksub dengan produk enzim ini. Apabila memasak nasi, adalah lebih baik untuk memasaknya sehingga benar-benar lembut, jangan biarkan ia keras. Memberi lebih banyak haba bermakna menjadikannya lebih mudah untuk dihadam. Untuk merembeskan amilase, enzim yang memecahkan karbohidrat, anda perlu banyak mengunyah supaya banyak air liur keluar. Anda mesti ingat bahawa hanya dengan air liur barulah nasi yang anda makan akan menjadi ubat.